Coklat moist. Coklat moist. Cakap biasa je bang. Cakap biasa je. Coklat moist. Coklat moist. Tak habis lagi ke marah tu bang? Baju kita sama lah berada 8K. Kalau kau kacak, aku kacak. Kita cak. Wah. Tapi itu bukan isunya guys. Sebenarnya cerita dia, isu dia adalah Brother 8K Studio ni dengan Brother Kaki Review ni berdekatan. Korang ada tengok tak video dia? Mesti korang tahulah guys, cerita pasal diorang berdua ni pam, betul lah. So, Brother 8K Studio ni dia buat reaction dekat Kaki Review ni. Dalam video reaction dia memang tak boleh pergi tu. Memang mendapat sambutan yang pop satu kali tu. Memang ngam-ngam coy. Apa lagi? Warganet, netizen suka lah. Memanglah kan. Jadi berlakulah perang video guys. Si 8K Studio ni dia bagi video dekat Kaki Review. Kaki Review bagi balik kat 8K Studio. Sampaikan diorang berjumpa lah guys. Nak bertembuk ke? Jangan macam tu abang Kaki Review. Saya ni dah lah content creator baru. Bukan macam abang orang lama. OL. Bukan. Itu OL. Ni ML. OL, ML lain. ML. Menang. Korang main ML dekat handphone apa? Ni yang nak share dengan korang ni guys. Kalau korang nak beli iPhone yang murah, lagi padu, lagi jitu dekat 3Cat guys. Apa lagi? Pergi terkejar Trusted second hand Apple seller weh. Ada banyak pilihan iPhone. Korang pilih je nanti. Cop. iPhone 13 256GB 1599 je. Yang bestnya ada 1 tahun waranti. Ada 21 outlet seluruh Malaysia. Nanti pergi terja. So ini bukan show dia. Kita sambung balik cerita pasal 8K Studio dengan Kaki Review ni. Apa cerita selanjutnya? Dan akhirnya diorang ni berbaik. Tak ada isu pun. Cuma yang bertelagah ni sebenarnya netizen, warganet. Korang jangan risaulah. Kita selagi manusia saling bermaaf-maafan. Betul tak? Aku tak kenal kau tau. Si gemuk aku tak pernah berborak. Dengan cerita dia orang panggil si gemuk. Betul ke gemuk?